Adik rasa Kak Aira sanggup tak sakitkan hati abang? Contohnya macam curang ke, bunuh ke? Tak mungkin lah. Dia kan sayang sangat dengan abang. Manalah dia nak buat macam tu. Bro, aku dengar kau tengah siasat sesuatu. Ceritalah sikit. Mana tahu aku boleh tolong. Tak ada apa, cuma aku macam confused sikit sebab engkau pun tahu hal ni juga. Betul. Sebab kadang-kadang kebenaran tu menakutkan. Maksudnya? Inilah, kau tak perasan ke? Kita ni yang jadi peguam dah banyak tengok kes tau. Kau tengok berapa banyak kes yang kebenaran yang kejam. Tapi aku rasa kadang-kadang kan lebih baik kita tak tahu pasal kebenaran. Kau rasa macam mana? Entahlah. Bagi aku, nak terima atau tak tu satu hal. Cuma yelah, kebenaran tu penting. Tapi macam mana kalau kebenaran tu melibatkan orang yang kau sayang? Sayang, kenapa tiba-tiba you ajak I datang kafe ni? Ada apa-apa ke? Sayang, I nak tanya satu soalan boleh? Boleh? Macam mana seseorang tu dia nak hadapi kebenaran? Sayang, kenapa you tiba-tiba tanya soalan macam ni? Tapi I nak tanya satu lagi soalan. You betul ke tak ada apa-apa yang sembunyikan dekat belakang I? Tak ada. I memang tak ada sembunyikan apa-apa dari you. I dah tahu semua. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.